Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Armin dan topik pada pagi ini kita nak berbincang tentang pembelian kereta secara sambung bayar. Topik sambung bayar ni terbahagi kepada dua video. Video pada pagi ini kita nak bincang berkenaan dengan pembelian kereta secara sambung bayar, panduan kepada pembeli. Video seterusnya nanti kita buat satu panduan kepada penjual kereta secara sambung bayar. Topik kereta sambung bayar ni memang antara soalan yang paling banyak orang tanya saya lah. Soalan yang paling banyak orang bertanya, boleh ke tak boleh, macam mana proses dia, selamat ke tak. Topik sambung bayar ni juga dikemukakan oleh seorang YouTuber yang bernama Amirul Fakri dalam video saya sebelum ni yang bertajuk 5 proses pembelian kereta. Link dia ada di sini. Dia sebenarnya kereta sambung bayar ni memang tak digalakkan dan seboleh-bolehnya cuba dielak. Tapi kita faham ada orang yang terpaksa beli kereta secara sambung bayar. Terpaksa disebabkan beberapa sebab lah. Di antara sebab yang saya tahu yang dia orang terpaksa beli kereta sambung bayar ni sebab dia tak dapat pinjaman. Sebabnya kelulusan bank terlampau ketat sampai dia tak dapat dah pohon pinjaman bank. Ada juga seseorang kawan yang cuba untuk mendapatkan pinjaman tapi gagal sebab dah kena blacklist, dah kena senarai hitam, sebab bermacam-macam sebab lah. Kereta ni ialah satu keperluan. Ada juga warga asing yang bekerja di Malaysia yang memang ada pendapatan untuk membayar pinjaman tapi tak ada rekod untuk membuktikan dia punya duit masuk ke bank ke, dia tak ada rekod dan tak ada dokumen untuk mengesahkan, untuk menunjukkan kepada bank yang dia memang ada pendapatan lah. Jadi dia pun terpaksa beli kereta secara sambung bayar, tak ada pilihan lain. Ada juga orang yang dia tak nak beli kereta, tak nak ambil pinjaman sebab dia tak nak nama dia keluar rekod ada pinjaman kereta. Sebabnya mungkin dia nak jaga dia punya rekod disposable income untuk dia punya perniagaan. Mungkin cara nak beli kereta secara sambung bayar lebih senang dan mudah. Tapi ada bermacam-macam sebab lah. Apa yang kita tahu, kalau kita nak halang sekalipun, kalau kita nak kata salah dari segi undang-undang ke, kalau kita nak cakap jangan buat, hakikat dia masih ramai orang yang terpaksa beli kereta secara sambung bayar. Jadi video ni disediakan sebagai panduan kepada pembeli yang terpaksa membeli kereta secara sambung bayar. Cara yang paling selamat. Video ni disediakan dalam dua bahagian. Satu, panduan kepada pembeli supaya you faham proses dia, faham risiko dia dan juga hak-hak you sebagai pembeli. Satu lagi video selepas video ni, saya sediakan satu video sebagai panduan kepada pemilik berdaftar kereta yang ingin menjual kereta secara sambung bayar. Jadi kalau you all belum subscribe lagi, saya minta tolong tekan butang subscribe, tekan loceng kat sebelah dia supaya you dapat notifikasi untuk semua video terbaru. Saya memang tak galakkan untuk beli kereta sambung bayar, tapi kalau dah terpaksa, tengoklah video ni supaya you all faham proses-proses dia, risiko-risiko dia dan juga you faham transaction sambung bayar ni, apa you punya hak. Faham sedalam-dalamnya semua proses, risiko dan juga you punya hak sebagai pembeli kereta sambung bayar. Kalau lepas ni you all masih nak teruskan hajat untuk membeli kereta sambung bayar, you all boleh teruskan. Sekurang-kurangnya you all faham you punya whole proses lah. Pertama sekali saya nak sentuh dari segi hak milik. Di bawah akta sewa beli, pemilik yang diterjemahkan oleh akta sebagai pemilik ialah bank dan bukannya peminjam pinjaman. Nama pinjaman pun pinjaman sewa beli. Ini bermakna peminjam tu diterjemah dalam akta sewa beli sebagai penyewa. Sebagai penyewa, penyewa tak ada hak untuk menjual kereta ni sebabnya dia bukan pemilik kepada kereta ni. Oleh kerana hak milik dituntut oleh bank menjadi pemilik kepada kenderaan ni, penyewa ataupun pengunya berdaftar tidak boleh menjual ataupun menandatangani jualan kereta yang dia tidak milik kepada mana-mana pihak mengikut perenggan 38 Akta Sewa Beli. Sesiapa yang menjual kereta yang di bawah pinjaman daripada bank akan melakukan satu kesalahan mengikut akta dan boleh didenda RM10,000 ataupun 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Ini menunjukkan kereta di bawah pinjaman bank
Dan kalau you jual kereta ni, dah menjadi satu kesalahan di bawah atas sewa beli. You boleh kena denda RM10,000 ataupun penjara 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Kalau penjual membuat perjanjian untuk jualan kereta yang masih di bawah pinjaman bank, pertamanya, perjanjian yang dibuat tu memang tak sah dan tak boleh diguna pakai di mahkamah. Ini jelas dinyatakan dalam Akta Kontrak Perenggan 24. Jadi kalau you all beli kereta, perjanjian tu dibuat oleh penjual yang bukan pemilik, maknanya kontrak ni tak sah. Jadi kalau kita nak beli kereta sama bayar ni, tak payah susah payah, tak payah pening kepala nak faham dan baca semua perjanjian jualan ni, memang tak sah. Memang tak sah dan memang tak boleh diguna pakai. Ada juga perjanjian yang dibuat oleh pengedar ataupun penjual yang mengatakan dia menyewa kereta ni kepada pembeli, dan pembeli menyewa kereta dia sehingga habis bayaran pinjaman kepada bank, kemudian hak milik dipindahkan kepada pembeli. Kita kena faham balik ya, kalau kita nak mengikut Perenggan 2 dalam Akta Sewa Beli, penyewa ataupun pemilik berdaftar atas geran kereta ni boleh mengguna pakai kereta ni untuk persendirian, untuk keluarga dan untuk hal ehwal keluarga sahaja. Dia tak boleh sewa. Kalau dia sewa, maknanya dia sendiri dah melanggar kepada Akta Sewa Beli ni. Ini bermakna dia tak ada hak untuk bagi sewa kereta ni. Jadi perjanjian untuk menyewa kereta daripada pemilik berdaftar ni memang tak sah. Bukan setakat tak sah, tapi ia juga melanggar Akta Sewa Beli. Setiap pelanggaran Akta Sewa Beli ni akan didapati bersalah dan kena denda dan penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi dari segi hak milik, kalau you beli kereta sama bayar, hak milik ni memang tak akan dapat dipindahkan kepada nama pembeli, sebab orang yang jual pun tak ada hak milik ke atas kenderaan ni. Itu risiko pertama. Tak ada hak mengikut undang-undang yang boleh dituntut oleh pembeli kalau dia beli kereta sama bayar. Kalau you dah faham dari segi hak milik ni, tapi you masih nak beli juga, apa yang you boleh buat, you boleh buat perjanjian dengan pemilik berdaftar tu untuk membeli kereta apabila bayaran pinjaman dengan bank telah selesai. Maknanya you buat perjanjian sekarang, kata you nak beli kereta ni dan you akan bayar bulanan sebab you tak mampu nak bayar keseluruhan harga kereta, bayar bulanan kepada pemilik berdaftar sehingga pinjaman dengan bank selesai, kemudian you akan beli kereta ni dengan jumlah baki pinjaman tu lah. Perjanjian ni dibuat secara future sales, maknanya jualan pada masa depan, you booking sekarang. Jadi kalau you buat cara ni, sekurang-kurangnya hak milik kepada kereta ni akan dipindah kepada nama you apabila pinjaman bank dah selesai. Tapi ini tidak memberi hak kepada you sebagai penyewa ataupun sebagai pemilik ataupun apa-apa hak berkenaan dengan kegunaan kereta. Cuma you punya hak apabila kereta dah habis bayar, kereta ni penjual pemilik berdaftar dah berjanji untuk jual dengan you. Itu satulah cara yang saya rasa tak akan langgar apa-apa undang-undang lah. Tapi ingat dia, kalau you buat perjanjian untuk future sales, you memang tak ada apa-apa hak sehingga pinjaman dengan bank dah habis dibayar. You punya hak, you boleh tuntut you punya hak apabila pembayaran pinjaman kepada bank telah habis diselesaikan oleh you. Hak kepada you sebagai pembeli sama bayar ni hanya laku dan sah apabila pinjaman dengan bank telah selesai. Ini bermakna pada anywhere in between, pada mana-mana masa sebelum pinjaman ini selesai, you memang tak ada hak apa-apa. Dan kalau you ada bayaran tertunggak sepanjang tempoh pinjaman ni, pemilik berdaftar tu berhak untuk terus ambil kereta daripada you, tak ada hak apa-apa. Itu risiko kedua. You tak ada hak pemilik sampai kereta dah habis bayar. Keduanya, you tak ada hak even untuk kegunaan pun, you memang tak ada hak. Semua ni antara budi bicara you dengan penjual. Jadi saya punya nasihat, kalau you nak beli kereta cara sama bayar ni, jangan beli dengan orang tengah, jangan beli dengan ejen. Kalau nak beli dengan orang tengah pun, you mesti kena berjumpa dengan pemilik asal. Sebabnya you punya hak ni atas budi bicara pemilik berdaftar.
kereta ni masih atas nama dia dan you sebagai pembeli sambung bayar ni memang tak ada hak apa-apa dari segi kegunaan ataupun milikan. Tapi sekurang-kurangnya kalau you dah buat perjanjian future sales tu, sekurang-kurangnya apabila you dah habis bayar kereta ni dengan bank, you boleh pakai perjanjian ni untuk you tuntut hak milik daripada pemilik berdaftar kalau dia tak nak bagi kerjasama. Sebabnya sekarang ni walaupun dokumen JPJK 3 semua dah sign, surat jual semua dah sign, tetapi pemilik berdaftar harus pergi ke JPJ untuk buat pengesahan cap jari. Kalau dia tak nak bagi kerjasama, pindah milik ni tak akan terjadi. Jadi tujuan perjanjian future sales ni ialah untuk you boleh tuntut you punya hak milik bila you dah habis bayar dengan bank. Kalau dalam jangka masa pembayaran ni, kalau you ada bayaran tertunggak, katakanlah ada baki pinjaman 4 tahun, you dah bayar 2 tahun, lepas tu you tertunggak dalam ketika tu you ada masalah kewangan, you tak dapat bayar penuh dia punya bayaran bulanan dia, sampai 4, 5, 6 bulan you tak bayar, pemilik berdaftar ni dah ambil kereta ni. Sebabnya kereta ni berdaftar atas nama dia. Hak untuk pakai kereta ni atas hak dia. You memang tak ada hak apa-apa. Itu satu lagi risiko. Kalau dalam jangka masa sebelum habis bayaran ni, kalau you ada bayaran tertunggak, owner pemilik berdaftar tu boleh pergi ambil kereta je tanpa bayar apa-apa pampasan kepada you. Kalau pemilik asal tak dapat dikesan ataupun tak dapat dihubungi untuk you pindah milik ni, ini menjadi satu masalah yang besar dan satu risiko yang you kena faham. Untuk pindah hak milik, pemilik berdaftar mesti kena hadir ke JPJ untuk buat pengesahan ibu jari. Kalau dia tak dapat dikesan, dia tak dapat dihubungi, ia akan menimbulkan masalah yang besar. Satu lagi masalah, kalau pemilik asal, kalau pemilik berdaftar untuk kereta ni dah mati, itu jadi masalah besar. Jadi saya punya cadangan, saya punya nasihat, bila you nak beli kereta, you mesti nak kena berjumpa dengan pemilik asal dia, dengan pemilik berdaftar tu. Jangan beli atas tangan, jangan beli dengan ejen ataupun jurujual sahaja. You mesti kena berjumpa dengan pemilik asal dia. Dan setiap bulan masa you buat bayaran kereta ni, you mesti nak bagi resit ataupun salinan kepada pemilik berdaftar. Kalau boleh you terus hubungi dia, jangan putus hubungan. Setiap bulan you mesti kena contact dia, bagi resit pembayaran dan pastikan yang pemilik berdaftar tu boleh dihubungi. So you tak ada terputus terus. Kalau satu hari you nak transfer nama, nak pindah hak milik ni, kalau you dah terputus hubungan dengan pemilik berdaftar, ia akan menimbulkan satu masalah yang besar. Kalau pemilik berdaftar dah meninggal dunia sekalipun, kalau you sentiasa berhubung dengan keluarga dia, dengan dia, sekurang-kurangnya keluarga dia tahu yang ada perjanjian untuk suami dia ke, untuk pemilik ni, untuk menjual kereta ni kepada you apabila dah habis bayar dengan bank. Jadi ini semua antara you dengan pemilik berdaftar. You kena terus berhubung setiap bulan dengan pemilik berdaftar. Setiap kali you buat bayaran, you contact dia, berhubung dan jangan putus hubungan. Banyak lagi perkara-perkara yang you perlu pertolongan daripada pemilik berdaftar ni. Dari segi hak penggunaan, you sebagai pembeli kereta sambung bayar ni hanya menggunakan kereta ni atas budi bicara pemilik berdaftar. Kalau pemilik berdaftar tak menimbulkan apa-apa masalah, you boleh pakai kereta ni. Tapi hak kegunaan, hak milik atas kereta ni memang tak boleh ditulis dalam apa-apa perjanjian sebabnya dia tak sah. So ini risiko yang kalau you nak beli juga you kena faham. Dari segi tuntutan insurans, kalau ada kemalangan ataupun kalau ada kecurian, kalau kereta ni terlibat dalam apa-apa kemalangan ataupun kereta ni kena curi dan tak dapat recover, tak dapat baliklah kereta ni, maknanya dari segi total loss. Kalau total loss punya case, insurance company, syarikat insurance hanya akan bayar tuntutan kepada bank. Jadi you sebagai pembeli sambung bayar tak akan dapat apa-apa. Kalaulah jumlah tuntutan insurans ini melebihi jumlah pinjaman, baki itu insurance company ataupun bank akan bayar kepada pemilik berdaftar. Jadi again ya, you memang kena berhubung dengan pemilik berdaftar sebabnya kalau ada apa-apa bayaran
bayaran daripada pihak bank ataupun insurans untuk kereta total loss tadi, you kena berbaik dengan pemilik berdaftar untuk dapatkan baki pembayaran. Sebab you dah bayar kereta ni dah berapa tahun dah. Kalau duit accident, duit kereta total loss ni hilang, duit ni dibayar kepada pemilik berdaftar, you rugilah. So you kena terus berhubung dengan pemilik berdaftar ni. Kalau you terlibat dalam kemalangan, you nak kena repair kereta ni, nak tuntut daripada insurans, semua tuntutan ni pemilik berdaftar kena tanda tangan. Jadi ingat kalau you nak beli kereta sambung bayar, you mesti boleh hubungi pemilik berdaftar ni, dan you mesti kekalkan hubungan dengan pemilik berdaftar. Sebabnya ada banyak instances, ada banyak kejadian yang you perlukan tanda tangan daripada pemilik berdaftar. Kalau you punya kereta kena curi sekalipun, you boleh buat police report, you boleh kata you sahabat kepada pemilik berdaftar, tapi pemilik berdaftar pun harus dan kena buat laporan polis juga untuk buat tuntutan insurans. Bukan kata kalau kereta kena curi, hilang terus langsai gongkis, tak adalah. Cuma ini semua terpulang kepada you punya hubungan dengan pemilik berdaftar tadi. Jadi saya buat rumusan sedikit ya. Pertamanya, kalau you terpaksa beli kereta bawah skim sambung bayar ni, pertamanya pastikan you berjumpa dan kenal dengan pemilik berdaftar. Keduanya, pastikan you build the relationship, you kekalkan hubungan dengan pemilik berdaftar ni. Ketiganya, setiap kali you buat bayaran, you contact pemilik berdaftar ni supaya you tak putus hubungan. Keempat, ingat, dari segi hak milik, you memang tak ada hak milik, kecuali kalau you dah bayar penuh pinjaman dengan bank dan hak milik dituntut oleh bank telah dibatalkan. Kelima, you tak ada hak kegunaan pun atas kereta ni, semuanya kira sebagai gentleman's agreement dengan pemilik berdaftar. Keenam, kalau apa-apa terjadi dengan kereta ni, you memang kena dapatkan kerjasama daripada pemilik berdaftar. Kalau tak, burn. Kalau you masih nak teruskan dengan skim sambung bayar ni, saya ucapkan selamat maju jaya, dan tolong hati-hati, tolong jaga kereta ni, sebab kereta ni hanya akan jadi hak milik you apabila pinjaman dengan bank dah selesai. Jadi sebelum pinjaman bank selesai, rekod pembayaran mesti kena bersih. Jadi itu saja yang saya nak berkongsi. Ingat ya, saya tak menggalakkan untuk beli kereta secara sambung bayar ni, tapi saya faham ada sesetengah orang tu memang terpaksa beli secara sambung bayar, dan saya berharap video ni dapat memberi panduan kepada you all kalau you all terpaksa membeli kereta sambung bayar. Video pada minggu depan ialah video berkenaan dengan penjual ataupun pemilik berdaftar yang ingin menjual kereta dia secara sambung bayar pula. Kalau you rasa video ni bermanfaat, saya minta tolong like dan share video ni. Kalau you all masih belum subscribe, tolong subscribe video ni dan tekan loceng kat sebelah dia supaya you dapat notification untuk semua video-video terbaru. Okay, you all have a good weekend and I'll see you on the next video.